Puan cari duit sendiri lah. Saya sendiri, tapi kadang bila suami ada orang panggil kerja. Macam ni dia pergi kerja, orang suruh dia welding betul-betul kan. Dia adalah anak sekolah, asrama lagi. Berapa yang ke asrama? Satu je. Yang kat pagi-pagi tu dia pergi. Yang saya cakap pergi temu juga, sudah lepas. InsyaAllah lah kalau rezeki dia dapatlah ke Pagar. Dia memang nak sekolah agama Pagar sana. Sebab dia kata dia nak agama tinggi. Jadi hari itu dia datang sebab dia cermin dia sudah rosak. Mata sudah. Dah buat dah. Dah ambil dah. Dah boleh pakai? Dah pakai. Dah ni. Memang membantu, patu duit lebih yang bagi tu saya bagi kat dia sebab dia nak beli buku apa semua. Itu je. Duit sekarang lah Barbie kan. RM50 Barbie dulu saya boleh selit. Macam kita ambil nasi lemak dah beli apa semua boleh selit, tapi sekarang dah tak boleh. Tak boleh. Kita modal lagi banyak daripada kita dapat. Jadi biasanya hantar ke warung dengan kedai kopi lah. Tapi ni kedai kopi saya dah 2 minggu tak hantar sebab saya modal lagi. Kita tak boleh nak pusing modal. Nak sebab kalau banyak tak habis kan. Jadi bila kita dapat banyak tak habis, modal kita dah lagi. Nak belikan bilis, nak beli kacang. So semua naik sikit. Walaupun naik 10 sen, kalau kita beli banyak juga. Kita ni Melayu, peniaga. Benda yang sama, ada orang juga jual benda yang sama. Macam saya jual donat, ada lagi kawan-kawan saya yang jual donat. Jadi kita kena buat yang terbaik, murah, sedap. Itu je. Jadi nanti ada orang akan repeat order dengan kita. Kalau kita buat mahal, nanti orang nak mahal lah, tak nak. Ada order dengan orang. Tapi murah sangat, tak dapat. Itulah sebab saya jual dulu 30 sen sebiji. Tapi sekarang saya jual terpaksa jual 50 sen sebiji. Tepung naik, dulu ada tepung RM1.35, sekarang tak ada. Semua RM2.9, paling murah RM2.9. Jadi saya terpaksa naikkan. 1 kilo berapa biji? Kalau donat ni 1 kilo boleh dapat 40 biji. 40 biji. Saya lagi suka orang order okay, dia WhatsApp, kita main online kan. Nak donat 100 biji. Saya suka macam tu daripada hantar orang. Yelah. Kalau macam tu kira langsung lah. Dia mesti bayar. Tak ada. Pulang balik. Tak ada situ nak pulang balik. Nanti saya ada kawan yang buat, dia banyak buat wedding. Nanti saya bagi tahu. Saya dekat. Oh, dekat lah. Ni siapa ni? Ini dia lah. Pakai nama dia? Dia suka aktif sukan. Dia sukan semua wakil sekolah apa semua. Tapi dia tak minat nak belajar. Jadi saya kena cari alternatif dia bila dia besar nanti. Saya rasa kalau saya buat ni, dia akan ikut saya. Saya akan ada dia. InsyaAllah lah kalau dia tu rezeki dia daripada ni lah saya harapkan. Kita latih dia dari awal. Tapi dia memang suka. Jadi kalau ada bantu, dia akan ada. Dia akan ada. Yang lain dah dewasa dah? Dewasa dah. Dah nak kahwin dah satu. Oh ya? Ini rumah dia lah saya. Dia kerja apa? Dia hak. Okey. Gaji berapa? Dia cakap 2,5. Tapi dah tolak kira BSP pun biasalah kan. Lebih lah. Lebih lah. Boleh lah. Dia kata boleh. Dan jimat-jimat lah. Ya, nak kahwin ni. Cuma adik dia tak boleh bantu lah. Puan kena cari sendiri lah ya. Dia sekolah adik dia bantu. Dia ada bantu? Bantu. Bagus. Anak saya, alhamdulillah 2 sekolah ni nanti beli baju orang ni. Saya anak yang kerja 3 kan. Tapi dia orang semua ada komitmen. Dia faham. Dia tolong bayar yuran, dia tolong beli baju, buku, apa semua dia tolong. Apa-apa yang remeh-remeh, macam cermin mata ke apa, kita kena solat. Kita kena faham lah anak-anak dah bantu macam tu dah. Syukurlah. Okey lah, kena jual kuih-kuih sikit. Ya, banyak. Apa sikit, tak boleh sikit. Kena. Waldi. Serius. Kalau kami buat keras, minta jemput Puan sebagai cikgu, Puan boleh lah, sudi lah. Sudi, insyaAllah. Kita tak boleh lokek ilmu. Nanti mungkin boleh promote lagi. Ya, tapi donat saya macam ni dia lah. Taklah. Okey lah, dah cukup sedap dah.